Suasana acara pameran kenderaan di sebuah pusat beli belah di Teluk Panglima Garang di sini pada Ahad gempa apabila sebuah kereta terbakar. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Selangor, Ahmad Muflis Mokhtar berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP, Teluk Panglima Garang dikejarkan ke lokasi selepas menerima panggilan pada jam 9.25 malam. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Perodua Myvi yang terbakar 90% dan dipercayai milik peserta program terbabit. Kejadian itu turut melibatkan sebuah lagi Perodua Myvi yang dipercayai milik pengunjung pusat beli belah berkenaan dan mengalami kerosakan kira-kira 2%, katanya dalam kenyataan pada Isnin. Tambah beliau, kejadian tersebut bagaimanapun tidak melibatkan sebarang mangsa. Jelasnya, kebakaran berjaya dipadamkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Bien.